Kalau nak pencen umur 60 tahun, berapa banyak simpanan yang perlu ada? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan nanti. Jika kita ambil kira jangka hayat purata rakyat Malaysia sekitar 75 tahun, bila anda bersara umur 60 tahun, anda masih ada baki 15 tahun untuk meneruskan hidup. Cara paling mudah nak kira adalah anda kena tahu berapa yang anda perlukan untuk belanja setiap bulan. Kemudian darabkan dengan 12 bulan dan darabkan dengan 15 tahun. Contoh, jika anda perlukan belanja sebulan sekitar RM5,000, anda perlu ada sekitar RM900,000. Anda juga harus ambil kira kadar inflasi iaitu sekitar 3 ke 4% setiap tahun. Nak selamat, anda boleh menabung emas kerana ikut kepada sejarah harga emas, nilainya naik 10% setiap tahun secara purata. Jadi, bagi siapa yang sudah bersara, asingkan siap-siap perbelanjaan 2 tahun dan simpan dalam ASB ataupun tabung haji untuk simpanan jangka masa pendek. Selebihnya, barulah anda tukarkan kepada emas fizikal 999. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.